yelah nak hafal huruf ni Alif Lam Syamsiah 14. Macam mana kita tips yang mudah untuk penonton dan saya ni nak identify dia tanpa mengingatkan 14 huruf tadi tu? Okey, baik. Kalau kita perasan tadi, saya dah bagi tahu dah tipsnya tadi dekat awal tadi. Yang mana kita tengok satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam. Yang kita tengok alif lamnya. Atas huruf lam tu kita tengok. Atas huruf lam tak ada apa-apa tanda dan selepasnya huruf bersabdu, dia adalah alif lam syamsiah. Manakala alif lam qamariyah, kita perhatikan atas huruf lam. Atas huruf lam ada tanda sukun, itu adalah bacaan alif lam qamariyah. Itu je beza. Tapi dalam ni alhamdulillah kita jumpa dua contoh untuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah bersebelahan. Maka mudahlah untuk kita tengok perbezaan antara alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita tengok yang pertama, anin naba. Alif lam bertemu huruf nun tu, atas huruf lam kosong, tak ada apa-apa tanda macam saya kata tadi, dan huruf selepasnya bersabdu. Maka itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Manakala kalimah selepasnya al-azim, alif lam bertemu huruf ain, atas huruf lam tu ada tanda sukun. Itu adalah bacaan alif lam qamariyah. Maknanya kita tak perlulah hafal 14 huruf tu, Ustaz. Sebenarnya kalau kita tengok atas huruf lam saja dah tak perlu tengok huruf selepasnya pun. Cara bacaannya pula, kita alang-alang tu kita bincang terus perbezaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah dari segi bacaan. Untuk alif lam syamsiah, alif lam tak perlu dibunyikan. Sebelumnya yang berbaris terus masuk pada huruf yang bersabdu. Macam tadilah, ani, nun baris bawah terus masuk huruf nun yang bersabdu. Alif lam tak perlu bunyi. Baik, faham. Kemudian untuk alif lam qamariyah, kita perlu jelaskan bacaan huruf lam. Contoh, macam tadi, anin naba'il azim. Hamzah baris bawah tu masuk terus pada huruf lam. Jelaskan sebutan huruf lam. Untuk alif lam qamariyah ni pula kita kena hati-hati. Huruf lam jangan dilantunkan. Ni antara kesalahan yang sering terjadilah. Huruf lam terbaca dengan lantunan. Ataupun dibaca dengan qalqalah. Ini contoh yang silap. Saya cuba. Ini contoh yang silap tapi jangan ditiru. Anin naba'il azim. Ada le-nya tu. Ada huruf lam tu ada lantunan. Naba'il azim. Itu yang kita nak elakkan. Itu salah dari segi dia punya sifat dia lah. Sifat huruf lam dia tidak bersifat qalqalah. Kita jelaskan saja huruf lamnya. Naba'il azim. Il azim.